Kawan kata tak mampu simpan emas, tapi sanggup beli iPhone RM5,000. Pelik kan? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Masalahnya bukan tak mampu, tapi tak letakkan simpanan emas sebagai keutamaan. Kalau kita boleh hasilkan duit untuk upgrade iPhone setiap 2 ke 3 tahun, kita sebenarnya mampu juga simpan emas. Bezanya, iPhone makin lama makin jatuh nilainya, tapi emas makin lama makin naik nilainya. Contoh, 10 gram emas 5 tahun lepas harganya sekitar RM1,800. Hari ini dah lebih RM4,500 dan masih naik lagi. Tak salah nak beli iPhone idaman, tapi pastikan sebelum itu kita dah asingkan untuk simpanan emas. Baru hidup seimbang antara gaya hidup dan masa depan. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, jangan tunggu duit lebih baru nak mula. Kalau boleh beli phone mahal, kita juga boleh simpan emas. Walaupun cuma RM100 sebulan. Okey, baik. Tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas, di Public Gold boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.